Ustaz boleh ijazah ke doa tawasul dengan ahlul bait. Tawasul dengan ahlul bait. Tawasul lah, sebutlah nama siapa-siapa dia, ahli keluarga Nabi Muhammad, sebut nama Nabi Muhammad dulu, ahli keluarga dia, lepas tu sebut nama dia. Ali Zainul Abidin, Muhammad Al-Baqir ko, gapo dia, Ja'far As-Sadiq, gapo dia, nama-nama Syekh Abdul Qadir Jailani, keluarga Nabi belakang tu. Sidi Ahmad Ar-Rifai, ikulah. Lepas tu tawasul lah. Dengan berkat mereka semua, ya Allah, ya Tuhanku. Berkatlah mulut aku kerana berkat mereka semua. Berkat la ilaha illallah. Sebutlah apa dia. Tawasul ni guna nama pokok dia, kedudukan pokok dia untuk hajat-hajat yang tertentu. Kerana setengah amalan itu menjadi berkat dan rahmat kerana tawasul dia. Bukan amalan itu sendiri. Sebab tu kita tengok setengah amalan tu, amalan dia pendek lah. Tapi sedekah Fatihah dia, ya Allah, panjangnya sebut nama ni. Semua walinya sebut. Malaikat punya sebut. Habis benda yang dia ingat dia sebut belakang. Kerana berkat pokok dia lah amalan kita sekalipun sedikit jadi berkat. Setengah amalan sedekah Fatihah sekali lah. Sikit lah. Tapi amalan panjang. Tapi hak moleknya sedekah Fatihah tu panjang. Banyak. Amalan tu sikit lah. Tu betulnya.